Guys, korang mesti nak beli rumah tapi tak naklah sampai pokai kan? So, jom aku share dengan korang 5 cara jimat yang ramai orang tak tahu. Tapi make sure korang dengar sampai habis sebab point nombor 5 yang paling penting dan ramai orang tak tahu. Okey, point nombor 1 adalah untuk korang yang beli rumah pertama, korang boleh claim untuk pengecualian stamp duty. Okey, kalau korang beli rumah pertama dan bawah RM500,000, korang boleh dapat pengecualian penuh ikut skim kerajaan terkini. Okey, point nombor 2 adalah korang boleh negotiate legal fees iaitu loan dan juga S&P. Sebab sesetengah peguam boleh bagi diskaun especially kalau developer panel. So korang jangan takut untuk tanya, okey? Dan point nombor 3 adalah korang boleh cari rumah yang free MOT dan free legal fees. Actually banyak je projek baru ataupun developer yang offer package all in. Walaupun harga nampak mahal sikit tapi korang tak perlu keluar duit yang banyak untuk awal-awal proses. Dan point nombor 4 adalah korang boleh guna KWSP account 2 untuk cover bahagian deposit. So korang boleh guna cara ni untuk bayar deposit, MOT atau kurangkan bayaran awal. Dan point yang terakhir adalah point yang paling penting dan ramai orang tak tahu adalah beli rumah below market value. So bila beli rumah yang below market value ni, actually korang boleh markup loan untuk mengikut harga pasaran yang bank bagi pada rumah tersebut. So korang akan ada lebihan yang boleh cover untuk bahagian deposit awal. So guys, korang dapat something ilmu hari ni. Jangan lupa like, follow, share dan repost video Aiman. Share lah kepada kawan-kawan korang, adik-beradik ke yang ada problem ataupun dorang menghadapi masalah yang sama pasal ilmu yang Aiman share hari ni. Okay guys, see you on the next video. Bye-bye.